Sepanjang 1315 tahun kurang lebih 13 abad Islam conquering, pegang dunia. Dunia ni kita pegang. Barat ni mungkin sedikit kaitan dengan soalan tadi kan, kenapa berlakunya perang? Jawapan mudah tadilah, musuh takkan senang melihat kita menang. Sejak zaman Nabi dulu kita menang, sejak zaman Nabi panggil zaman nubuwah. Hadis yang dibawa oleh Huzaifah Al-Yamani. Islam ni terbahagi beberapa zaman. Kalau kita kira dari zaman Nabi, fasa pertama disebut zaman nubuwah, zaman Nabi ada 23 tahun. Pas beten kepada zaman sahabat Khulafa' Ar-Rasyidin 30 tahun ataupun 29 tahun 6 bulan 4 orang sahabat. Lepas tu pas beten kepada Umayyah, pas kebaitan Abbasiyah. Banyaklah 8 dinasti, 33 kerajaan sepanjang 1315 tahun kurang lebih 13 abad Islam conquering, pegang dunia. Dunia ni kita pegang. Sejak di situ Eropah, Yahudi semua berada di bawah. Mereka melihat kejayaan dan zaman kegemilangan Islam. Dari situlah mereka mencipta dan membina modus operandi untuk menjatuh dan meruntuhkan Islam, empayar Islam. Sebab Islam ni kalau dia menang, dia akan menang dengan keadilan dan orang akan nampak Islam itu benar. Jadi dia tak mau nampak benda tu. Jadi perlu datang pakatan, coalition untuk menjatuhkan Islam. Sebab itu dalam bulan Syawal berlakunya satu tragedi perang. Itulah perang Khandaq yang melahirkan sejarah takbir raya. Okey, dalam perang ini berlaku coalition ataupun koalisi ataupun gabungan dan perkatan antara Yahudi dan juga kufar musyrikin Mekah berlawan dengan tentera Islam. Dari sini kita faham kenapa berlakunya perang Palestin, kenapa berlakunya perang Iran, kenapa berlakunya perang. Bila mana Nabi membina kekuatan di Madinah, maka datangnya musyrikin Yahudi tak pernah senang. Mereka cari jalan untuk merobek, menyucuk, mengetuk, menyerang, menjatuh, meruntuh, melemah dan melelah Islam agar runtuh. Ada aja jalan kan untuk menjatuhkan Islam ni secara baik hook or baik crook, secara zahir maupun batin, nyata tersembunyi, secara bersih ataupun kotor.